Hadirin mukminin sekalian, dalam sejarah manusia ini juga kita dapati perkara yang paling sukar, perkara yang menyebabkan manusia menolak kebenaran ialah kerana ketakaburan dan kesombongan. Bukan kerana dalil tak jelas, tak. Saya tak mau sebut nama kan, sebut nama jadi isu pula. Bila kita kata khalwat, ini sebenarnya agama tak benarkan mengintip ni. Yang mana terbuka. Kita punya kempen tu cegah maksiat terbuka tu. Semua orang kata adalah ada tak, yang duduk di posisi tertentu tak sokong. Tapi apabila Perdana Menteri kata no, semalam berita harian tokoh tertentu kata ya, perkara ini bercanggah dengan Islam sama sekali dan tak dapat diterima. Sebelum ni dia kata tidak. Rupanya nas daripada Putrajaya lebih kuat daripada nas daripada Mekah dan Madinah. Astagfirullahaladzim. Sebelum ni kita sebut kata tinggi ni makin ya, Islam sama sekali tak dapat menerima pengintipan kerana itu bercanggah dengan prinsip Islam. Terkejut. Firm lah kali. Kita agama ni terus tak ada pengikut orang. Saya selalu kat orang polis saya kata, kadang-kadang kita nak buat sunnah, kadang-kadang ada orang komplain. Kita kita dah yakin, kita teruskan. Jebat pun dia patah Melayu pun dia yakin. Jebat kata patah sayap bertongkatkan paruh, namun gunung kudaki juga. Kita kata je. Kalau orang kata no pun kita kata juga tak apa, tak terima tak apa. Tapi kita kata kalau bagi dalil, melainkan kita dapati adanya nas yang lebih kuat. Kita surrender dengan nas. Bukan kerana ada wahyu baru.